jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, hari ni 15 hari bulan 9 hari Isnin guys. Kita ada trip guys di area Pulau Rimau. Saya dari turis juga ni, turis dengan orang kita orang lokal. Kita nak bawa turis mengai kat sini. Tahu orang mana? Tapi masalah sekarang guys, cuaca hujan lebat pada pagi. Tahu kau dia nak go on ke tak? Sebab bawa tengok hujan tu dia. Kau lebat. Okay ke? Ni saya pakai sekenat book ni. Baru nampak macam gelap kan. Angin pula kuat. Mudah-mudahan kat kita dia berhenti. Tapi baru ni turun pun kan ada kurang tak banyak di area Jambatan Utama. Video dah update dah untuk. Tu guys, start dia kata daripada on the way. Jadi start je tengok lah macam mana. Cuma dia kata on the way. Dia hujan kau mana nak tahu. Okay guys, okay. Jadi kita ni dah sampai tunggu hujan rakyat ya. Tunggu hujan berhenti. Oh kita nak turun nampak yang hujan pun dah start berhenti sikit lewat sikit lah. Kita turun ni 8 lebih. Ya, dari kita ni ada daripada China ada, daripada sini orang sini juga ah. Benda depa. Bawa. Okay guys. Dan 5 peri. Ini sedang ni. Hujan hari ni cepat. Boleh tahan hujan tak berhenti lagi tadi. Kita tembik kat dah. Senang go on. Dah sedang ni. Hujan ya, hari ni video. Hujan dari betul kat bawah jambatan tu. Kalau kita nak pergi trip Pulau Geli, tepi pusat dia cuaca elok tu, angin kuat hari ni. Kuat dia pengai kat jambatan tu. Pengai. Dia kita ni kita pengai dulu. Baru dah hancur sudah naik sekop. Aduh, tak ada ambil gambar video. Aduh, okey, saiz elok tau. Kita buntai. Kita ikan buntai. Angkat dah. Buntai. Kacau. Kacau. Duri angkat kan, duri. Ada kuih kau mbak. Kuih kau. Dia tarik masuk lubang tau. Tadi susah tak ni. Dia tak besar. Kuih kau kan. Kuih kau in. Ada? Tak dia selucu ni dah. Aduh. Lepas sayang cak kita ni tadi dia angkat ni 1 kilo ni saya. Oh, saya ambil gambar satu. Itu dia. Okey guys. Alhamdulillah selesai trip kita hari ni. Trip hari ni guys, bila hujan pada pagi. Ada pagi dia berhenti sampai pukul 11 12 agak berhenti. Angin dengan hujan. Hasil kita kurang sikit tapi adalah ni kan. Ikan baik yang jenahak 2 ekor guys. Kita tengok jenahak. Sebab ambil jenahak 2 ekor. Betul kapu sekor. Okay ni je hasil mereka guys. Ya, boleh saya kita guys. Okey. Daripada ni. Okey guys. Okey guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Jumpa lagi dalam next week guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka buat channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.